Tapi orang yang tengok porno ni, dia tak nak kerja dah. Dia ibarat dia dapat duit tanpa dia kerja lah kan. Sebab dia dapat instant kenikmatan. So dia akan hilang nikmat untuk bekerja, hilang nikmat untuk belajar, hilang nikmat untuk beribadah, hilang nikmat untuk bergaul dengan orang. Dia hilang passion pada semua benda. Sebab otak dia dah rosak kerana instant dopamin tersebut. Tapi Ustaz, orang yang dalam keadaan tu dia tak fikir pun pasal benda ni. Ni adalah nikmat yang aku akan hilang nikmat tu kerja. Dia tak fikir pun. Satu hari nanti dia akan fikir. Okey. Sampai satu tahap dia akan rasa hidup dia miserable. Dia hilang makna untuk setiap kehidupan dia. Kalau nak tahu, orang kafir sekarang, orang bukan Islam sekarang dah ada buat kempen tinggalkan porno. Kan? Walaupun tak ada buku ni. Walaupun tak ada buku tu. Tapi nak kata dia orang pun bersungguh-sungguh nak tinggalkan porno. Kita yang orang Islam takkanlah nak membiarkan diri kita berterusan dalam kegelapan porno tu. Saya ada nampak baru ni, macam bukan baru ni, mungkin tahun lepas ada dekat selingan macam tak tahu wanita hari ini ke apa kat TV lah, yang mana ada satu speaker ni dia jemput, dia cakap Malaysia ni antara negara yang paling tinggi konsum porno. Itu satu hakikat yang amat menyedihkan lah. Padahal dah ramai dah orang baca buku ni Ustaz. 145,000 tak cukup lagi. Tak ramai lagi. Rakyat Malaysia berapa ramai? 30 berapa juta. Yo. Yang baca buku saya 145,000. So usaha kita banyak lagi. Kita kena banyak lagi buat dakwah. Saya harap sangat buku Tuhan Aku Yang Jerah ni membantulah mereka-mereka